Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kali ni kita dah masuk episod yang ketiga. Macam sebelum-sebelum ni kita bawa kawan-kawan. Kali ni kita bawa kawan-kawan juga. Mat, macam mana Mat? Okey. Okey. Aku dengar kau banyak view kau. Tentang kau. Bagus. And, Aku rasa yang episod 2 tak keluar lagi. Waktu kita tengah buat ni. Yang episod pertama tu dahsyat lah sambutan. ya Mat. Power Jan. Aku IJN ada call. IJN nak belum sponsor lagi. kau. Ya, Dia nak sponsor kau. belum lagi. Aku dah bagi nombor dia dekat nombor kau kat dia, nanti dia call. Serdang bagi lah, Serdang. Tak ada, ni IJN je dulu. IJN ni. Tu semua kerajaan semua tak mau kita nak swasta kan. Mat. Kita buat podcast ni kan. Kau ada tengok pokal-pokal orang ke apa ke? Oh, aku memang layan podcast ni. Bagi aku nombor satu yang aku layan keluar sekejap lah. Tu memang nombor satu lah. Lepas tu nombor dua aku rasa Syaril apa? Syaril dengan KJ lah. Lepas tu nombor dua aku tengok kalau sebelum ada isu dekat Malaysia ni, kau mesti kena tengok dia ke. Jebat Dahaka. Jebat Dahaka. Nombor aku nanti kalau kau nak aku boleh panggil dia lah. Boleh? So, kalau nombor tiga yang hore-hore punya berpodcast memang kita layan lah. Kalau kau hore-hore tapi kau ada darah Melayu punya, aku rasa kau kena tengok Suara Podcast lah. Siapa? John Bear. Oh, Serapot. Sarah Podcast. Itu okay juga. Lepas tu kalau kau nak yang macam macam ilmiah sikit, aku rasa T Podcast pun okey. Betul. Orang memang macam cognitive rational punya group kan. Cerita best lah. Siapa? Haze dengan Papayan lah. Lepas tu aku rasa kalau kau nak yang sejarah-sejarah sikit, aku rasa aku layan agama sikit, Ibnu Rijal lah. Ibnu Rijal. Kalau buat dia jadi Menteri Pendidikan, memang aku buat dia. Power lah. Power. Kita agama kita mesti Nombor satunya. Nombor satu. Kau Jan, kau ada layan apa tak podcast? Aku semua yang kau cakap tadi lah. Lepas tu aku sebenarnya banyak tengok benda repair rumah ni. Baik. Kat YouTube tu kan. Baik. Aku punya tengok benda-benda modify kereta kan. Tak minat pun, tapi jadi layan kan. Knowledge lah. Lepas tu aku suka juga tengok yang Hezri tu. Hezri Samsuri yang pasal kereta. Ada apa nama dia punya podcast lah. apa? Aku lupa. Kita panggil lah. Hezri Samsuri. Hezri Kareta lah. Okey, tetamu kita hari ni Mat. Okay. Sebelum kita pergi lagi jauh. Sebelum kau intro kat dia, biar aku hin-hin lah macam biasa lah kan. Betul. Boleh? Silakan. Sial ni budak muar lah Jan. Benci lah budak muar ni. Tapi kita tarik lagi kan. Yang jahat-jahat semua budak muar. Ya. Tak ada choice lah. Tak ada choice. Kita tarik juga. Lepas tu Katik. Katik tu jahat lah. Katik ni jahat lah. Aku tak suka lah. Aduh. Producer Ajan. kita pun Producer. kan bertinggi sangat. Okey Ajan, kau ni lah shoot. Kau punya, kita punya kawan. Okay. Kita jemput Muhammad Hasnul Wafa. Kan? Ya betul. Apa khabar Mat? Bukan apa khabar. Atau lebih dikenali sebagai Pak Haji lah. Ya. Pak Haji. Apa khabar Haji Alhamdulillah, khabar baik Pijan, Cik Mat. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih. Handsome masih Terima macam kasih dulu jemput lagi. aku di sini. Okay Mat. Soalan yang sebelum-sebelum ni lah. Macam sebelum-sebelum ni kita tanya kan. Aku kalau ingat dulu aku nampak dia ni muka dia bersih je. Muka putih. Suci. Macam yang side-side ni lah. Tapi aku tak tahulah dia keturunan tu kita, aku tak tahulah. Cuma style dia best. Said juga. Ada Said juga. Dia memang Said Mira. Said Mira. Kiri. Said Burn pun juga. Said Burn. Biasa. PMR dulu KG sebelum kau masuk teknik.
Kalau lauk memang tak ada orang masuk teknik lah. Tak adalah cerdik sangat. Cerdik sangat kita kat MRSM ke SBP lain. Ya, betul. Cukup lah untuk kita membolehkan kita masuk sekolah teknik. Mm-mm. Alhamdulillah. Tapi kau daripada sekolah dekat Muar Aku daripada high school Muar. sama macam kawan kita lah. Oh, Yang- kau dah sebut nama dia banyak dah petik. Kan? Banyak kali. Banyak kali. Sama macam Bon. Daripada sekolah High school. Muar. Lepas tu Lepas tu ke sekolah teknik. first intake. Second. Rasanya macam tak tahu, tak perasan first intake ke second intake. Kau tak nak tahu lah time tu. Tak perasan lah. Kau duduk mana dulu, J? Aku memang tak dapat rumah mana-mana. Memang tak dapat asrama. Asrama tak dapat. Duduk luar. Duduk luar. Rumah kat mana? Masa tu aku duduk dekat rumah sewa lorong apa ni? Siapa Piatu 6 depan sekolah. siapa yang kau sampai sekolah tu tak dapat asrama, lepas tu diorang terus suggest ke ataupun kau pergi Aku duduk dekat rumah sepupu aku. Oh, BP 26 maksudnya sebelum sekolah masuk kau dah Riki dulu. Ya. Oh. Ricky apa? Tak ada. Rumah saudara Rumah dia. sepupu. Rumah Rumah sepupu. Rumah sepupu aku. Sepupu aku dia dah kahwin. Tapi dia masa tu isteri dia tak ada. So jadi aku duduk bujang lah dengan dia. Berdua ke, J? Berdua. Dia maksudnya dia PJJ ke apa? Dia dah kahwin. Dia kahwin? Dia orang tua dah masa tu. Oh. Dia berkahwin. Dia kerja dekat Bukit belakang Masjid Al-Azim tu apa benda tu. Oh. Rumah kau aku ingat, J. Kayu, bawah batu, Betul. lantai konkrit. Ya. Rumah Rumah dia je. Rumah apa ni? Banglo dua. Bukan banglo. Rumah berkembar. Rumah berkembar. Banglo dua. Bang kampung lah. Banglo berdua. Banglo. Banglo berdua. Belakang sawah. Belakang sawah. Pernah pergi Belakang tangkap udang. masakan. Belakang masakan. Dirit-dirit tu lah kan. Tepi, Belakang tu. bukan rumah masakan. Rumah masakan depan ada Depan- satu tepi depan jalan tu, ni tepi kan? tu. Rumah Mak Zain. Belakang rumah Mak Zain. Kedai gunting Mak Zain. Okey. Betul lah, aku ingat. Memang aku ingat rumah tu. Aku tak pernah masuk, Mat. Tak pernah pergi. Kau tak nak masuk. Mana boleh. Daripada muka kau ni memang dah cop dah rumah tu. Aku tak ingat lah. Dah pergi ke belum. Haji sebenarnya kau memang duduk seorang lah. Time tu kau memang seorang dekat situ kan? Aku duduk seorang. Aku duduk dengan sepupu aku lah. Tak bercampur orang lah asalnya. Aku mula bercampur dengan Budak kelas lah. Tak bercampur lah. Kau bukan satu kelas dengan Cik Mat eh? Aku tak satu kelas dengan Cik Mat. Cik Mat jentera 1. Kita masuk, kita ada course lah pilih sebelum nak masuk tu kan. So ada dekat sekolah teknik dia masa tu ada kejuruteraan jentera, kejuruteraan awam, kejuruteraan elektrik, kita ada pertanian, kita ada perdagangan. Awam dah. So jadi ada 5 course tu. So jadi kita termasuklah aku terpilih ke course Jentera. mechanical engineering. Tapi kau style tau Haji dulu. Bon ada petik yang kau try main gitar. Bila kau main gitar? Main gitar ni lama dah Mat. Bapak aku punya gitar lah tu. Main. Lagu apa je mula main? Lagu apa? Gerimis mengundang, Lagu mula-mula main mesti lagu Njit-Njit Semut. Lagu Piramli ke kan. Baru-baru belajar kan. Lepas tu kita macam-macam lah Mat, tak ingat lah. Tapi aku ingat. Tapi memang ada ni lah. Ada influence music ke apa ke dalam family kau? bapak aku je lah. Bapak aku memang dia cikgu. Lepas tu dia ada rasanya cikgu muzik jugalah. Aku terror, tak adalah terror. Boleh main gitar sebab engkau Haji. Betul. Aku sampai sekarang aku main lagu Kromok. Dengan kau lah. Dulu kita rumah-rumah Shaw semua kan. Duk main Kromok sampai sekarang. Antara punca-punca. Mana bijak lah Mat. Sebab ada juga yang cuba-cuba main sampai sekarang pun tak pandai-pandai juga. Kau yang ajar. Aku dah tak pandai dah Mat sekarang main. Aku dah tak pandai dah. Okay. Lah. Itu semua intro yang tak boring lah. Jan terus. Uhara man. Uhara terus kau bagi Haji ni. Uhara Dia ni macam masa menyatu-nyatu kan tau orang budak-budak luar. Betul. Si Haji ni. Siapa yang kau mula-mula sekali dapat yang budak-budak luar ni lah? Okey, budak luar ni aku memang masuk masa tu ada beberapa rumah yang budak duduk luar ni.
budak kelas aku Syarizan lah, tapi aku dah tak ingat dah nama dia. Siapa Syarizan? Aku dah tak ingat dia ni budak yang rajin belajar. Mula aku juga mula-mula bercampur juga dengan dia orang, tapi tak boleh nak kejar lah. Syarizan aku seorang je rasa aku. Itulah. Ada dekat area Bukan imam lah. dekat masjid. Imam lah. Tak ingat. Syarizan imam lah. Aku dah tak ingat Bijan. Oh, budak yang rumah dia. Aku ingat rumah dia kat area masjid tu, masuk ke dalam. Lepas tu yang aku perasan budak kelas aku yang duduk luar baba. So jadi dengan baba, aku rapat dengan baba. Tapi yang betul-betul aku punya god brother lah, aku rasa Ayun lah. Itu punya gangster. Ayun ni dia ketua kampung situ. Ayun ni dia budak Bukit Piatu. Rumah dia Budak kampung lah. budak kampung situ. Bapak dia kerja hospital. Rasanya bapak dia kerja hospital lah. Mak dia kerja hospital rasanya. Gedah je. Betul. Hospital. Anaknya? Bapak mak kerja hospital. Anaknya? Anaknya aku tak tahu sekarang apa. Anak dia Ayun lah. anak dia. Jahannam. Anak okey, Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Ayun okey. Ayun okey. Bagus. Ayun ni dia dulu seorang member kita yang macam abang lah. Dia macam orang Brother lah. Dia brother. Dia brother. Dia brother. Smart. Ayun. Lepas Lepas tu dari situlah kita aku dengan Ayun. Yang aku ingat aku dengan Ayun dia. Tapi kat depan rumah aku sewa tu ada rumah kawan-kawan kita yang sewa duduk kat situ juga. Tak silap aku yang belakang kedai Mak Zain tu lah. Belakang kedai Mak Zain. Tepi tu masa tu korang semua yang seingat aku lah, kita punya klik ni tak ada seorang lagi yang duduk luar. Aku cuma ada Ayun yang duduk luar jauh sikit baba. Betul. Lepas tu tak ada. Betul, aku pun beberapa bulan kemudian. Lepas tu ada satu grup lagi. Sorry aku teringat. Grup Syazwan, Daini, Hud dengan Lan Kobin. Kobin duduk luar. Kobin awal-awal terus duduk luar. Dia duduk luar. Budak muar tu lah. Duduk luar. So aku ada bercampur dengan dia orang sekejap sebab satu kelas kan dengan Syazwan. Lepas tu Dakshaw. Lepas tu itulah. Sebelum pemindahan beramai-ramai kan. Tak sekejap je. Macam mana kau boleh kenal si Dak Ayun? Ayun kan pertanian. Kau jentera jauh tu kelas. Aku tak tahu, aku tak ingat. Keluar sekali ke? Keluar sekali kot. Awal Ayun adalah antara yang terawal aku kenal. Keluar sekali kot, keluar pintu gate. Ada kot aku rasa. Kau tak ada kawan-kawan dengan senior? Tak ada. Aku memang tak ada langsung kawan dengan campur dengan senior kan. Dia bila lahanat jumpa lahanat dia ada link. Jadi cepat dia kan. Cepat dia kan. Aku dengan Ayun ni aku terlupa macam mana aku boleh kenal dengan dia. Tapi memang Ayun memang family bagus lah. Family baik. Mak bapak dia. Aku puas makan kat rumah dia. Tidur malam kat rumah dia. Tak pernah kita datang, tak pernah tak jamu kopi lah. Tak ada kopi. Mak dia pun tinggalkan makanan pun kita bedal. Terima kasih Ayun Ayun kalau tengok Bapak Ayun. Betul. Terima kasih. Shout out to Mak Ayun. Shout out to Mak Ayun. Kan? Ayun tu pun kira orang kata, yelah dalam ramai-ramai ni dia kira pangkat-pangkat orang kata macam penyatu lah. Betul. Penyatu dia Haji dengan Ayun lah yang gather kita orang ni. Sebab Ayun ada motor. Kita tak ada motor. Sebab Ayun ada motor. So jadi awal-awal Ayun dah buat pergi merata lah. Dia jumpa banyak lah daripada situ lah kita expand kita punya link kawan-kawan kat Melaka dengan budak-budak high school. Rasanya kalau ikutkan pusingan daripada rumah Ayun, pusing kot belakang tu, nanti ending dia jumpa dekat Rumah Milah. Betul. Kau pun memang awal-awal tu kau lepak Rumah Milah. Memang Rumah Milah. Sebelum budak yang dia orang budak Rumah Milah masuk, kita tak tahu lagi Rumah Milah. Masih lagi ke rumah Syazwan dengan Hud ni. Dia duduk satu. Daini ni duduk dekat, tak silap aku lah ke, ataupun Hud dengan Azmi.
Mi yang kejar TM Dak Mi. Aku rasa duduk satu rumah lain. Yang duduk dengan Syazwan, Daini dengan Lan Kobin tak silap aku. Lepas tu dia orang ni pindah duduk rumah Milah. Maksudnya berpindah-pindah jugalah. Dia orang pindah. Pindah-pindah. Sebulan 2 pindah. Tak ada. Lama Tapi juga. yang lama dia orang dekat rumah Milah lah. Berkumpulnya permulaan duduk berlonggok-longgok Mula-mula tu je belajar okey je teknik. Alhamdulillah, mula-mula okey. Mula-mula okey. Mula-mula okey. Mula-mula sebab dia ada lajak masa tu apa ah, lepas form 3 kan. Momentum tu ada. Lajak tu ada lagi. Lepas tu bak kata orang form 4 ni kan honeymoon year kan. So jadi berjumpa dengan rakan-rakan yang betul. So jadi dia betul-betul lajak. Betul. Momentum. Ya. Dalam Belo punya podcast itu banyak dia cerita pasal grup-grup punk, skinhead ni semua. Kau pun, tapi kau tak ada grup apa Tak ada. Dress up. Aku tak ada grup apa-apa. Semua grup boleh. Dia macam ni lah gaya dia dulu ni. Sama Kan? sama. Tak lah je. Aku tak ada. Gaya dia sama. Boleh. Tak ada. Kau ada geng-geng ni juga apa? Mood semua? Campur dengan Aman. Aku tapi masa tu Kendian tapi dia dah tak ada hal Mat. Dia memang orang kata okey, cuma dia orang ingat muka aku, masa dulu aku macam skinhead juga sebab masa aku masuk sekolah teknik aku dah botak. Dah botak siap. Dah botak siap. Aku dah masuk botak siap-siap. Ayun ada rambut. Baba ada rambut. Seluar bawah kecil pergi sekolah. So bawah kecil. Sial. Dia tak tempar macam budak Melaka. Aku time tu Macam budak Sinsin. Seluar dah Episod lepas Seluar Sinsin. seluar dah baggy lah. Style lah je, style lah tu. Smart lah. Kepala botak sebab masa tu kat sekolah lama aku masa tu masuk cadet kan. Ada ke? Masa sekolah aku high school semua. Oh kat high school semua. Masuk je sekolah teknik semua benda tak ada persatuan. Yang aku tahu kita punya persatuan je. Persatuan kita. Persatuan kita. Persatuan rumah kubur, persatuan rumah sakan. Dia dah sampai Saka. So daripada rumah saudara pergi ke rumah kubur bila? Oh itu rumah kubur. Kau rumah kubur lah? Sama dengan Belo lah? Aku tak pernah duduk Malay rumah kubur je. Aku rasa masa form 5 kot. Oh lama lah. Lepas form 4 tu kau masih dalam form 4 tu masih kau duduk dengan sepupu kau lagi sampai habis. Masih. Sampai habis lah. Sampai aku rasa ujung form 4 tu aku rasa. Sampai ujung form 4. Lepas tu aku punya sepupu tu orang rumah dia pun dapat balik. Baru orang rumah dia dapat pindah Melaka. Jadi cikgu kat Melaka. So jadi aku pun keluar lah. Sebab pun tak elok lah. Aku pun asyik keluar malam benda semua. Mana pernah duduk rumah kan. Kau ingat juga. Pada rumah kita malam-malam kita nampak ada seorang budak lalu jalan kaki. Betul. Seorang. Tu rumah kita tu rumah mana kau duduk? Kita duduk rumah sakan lah. Oh Sakan. Dah form 5 lah maksudnya. Kau rasa waktu dia jalan seorang-seorang tu? Form 4. Aku masa kita orang duduk masakan masa form 5. Aku form 4 lah. Tak ada. Aku form 4. Kau duduk masakan rumah form 4? Okey. Jan nak tanya kau, bila kau nampak Haji tu jalan seorang-seorang, kau rasa dia buat apa? Buat apa kau rasa Bejan? Aku rasa kau tengah sedap lah. Ya. Jauh kot jalan kaki. Kalau rumah Ayu pun jauh kan. Lepas tu kejap lagi dia lalu lagi kan. Dia punya aku punya waktu exercise aku tu. Malam. Kau duduk pagi. Ya. Balik sekolah tu satu tidur dulu kan. Tak pun tengok lah ikut ni. Salin-salin baju, benda semua. Lepas tu mesti keluar. Petang sebelum petang lah dah keluar lah. Keluar pergi rumah Milah tu dulu. Mula-mula rumah Milah lah mas. Ini sebelum aku duduk dekat rumah kubur tu rumah Milah. Tuan rumah dia nama Milah? Rasanya lah. Iyalah kot. Masjid Milah. Tak ada nama orang lain. Rumah Milah. Mana dah tahu kan ada nama makwa ke. Tapi masa tu kita punya tak ada transport. Kalau tak ada ayun aku jalan kaki lah. Kalau tak main ayun ambil lah. Ya tu. Tapi kalau kau ingat Mat ayun kalau bawa si Pak Haji ni comel dia macam bapak bawa anak.
Space banyak. Kalau Ayun bawa motor, sebab Ayun bawa motor duduk depan. Kau rapat lah kan. Kecil je kan Pak Haji dulu. Comel dia. Waktu apa Ji? Kau memang keluar lepas malam-malam. Keluar malam. Ambil barang kat mana dulu Ji? Lepas semayang, barang apa Cik Mat? Apa tu Cik Mat? Aku pun tak tahu lah. Aku tak dengar lah apa aku cakap tadi. Malam-malam Lepas maghrib kan, lepas keluar Mengayap. Mengayap, mesti nak isap ukuk kan semua. Okey. Tapi sebelah rumah aku tu pun, rumah sewa aku tu pun ada satu family. Mak nenek tu, kalau tak silap aku ada seorang nenek tu duduk dengan makcik tu. Nenek tu kalau dia dah rasanya dah meninggal, sebab masa tu pun dia dah tua. Dia ada cucu sebaya kita. Pari. Nama dia Fari. Pari budak Lepas Melaka tu? lah. Saint David. Lah, aku rumah dia sebelah pun selalu makan semua apa aku kalau Shout out tu Pari. syarat tu Pari. Pari takut ular. Takutlah dia budak situ lah. So jadi baik. So jadi okey lah, aku rasa macam kat situ aku ada ni. Geng lah sebaya. Ada geng. kawan-kawan sebaya kan. Paling-paling tak ada sebelah rumah. Ji, kat kubur, rumah kubur. Benda yang paling kau tak boleh lupa sekali, paling huru-hara sekali. Rumah kubur ni paling huru-hara sebab aku rasa dulu kita tak rasa dia punya huru-hara dia tau. Tapi sekarang ni kalau kita fikir balik, aku rasa tak ada lagi orang sebaya macam kita, budak Tingkatan 4 duduk rumah sewa yang macam tu. Rumah kampung, banglo. Betul. Betul. Rumah kampung, keliling kubur, tingkap jarang tutup, kadang-kadang malam pun buka. Keliling kubur, bukan keliling kubur. Kita rumah tu kampungku sayang. Ujung rumah tu. Kubur ujung Ni kampung rumah sayang? tu. Apa tu kampungku sayang? Teruk Kampung rumah tu je buruk sekali kot. Kampungku sayang tu antara kampung yang menang kampung tercantik cantik Melaka. kat Malaysia tau. Tapi Malaysia? rumah kubur tu tak cantik pun. Cantik juga. Mula-mula masa kita pindah, rajin. Elok. Potong nak cabut rumput, napi semua adalah sekali dua. Betul tak rasanya? Kalau Milo punya betul lah dia macam nak potong, Bersih-bersihkan dinding. bersih. So jadi belakang tu jamban ni memang kat luar. Jamban rumah kubur kat luar. Ji nak satu korang duduk rumah kubur ramai-ramai. Orang tua tahu tak duduk rumah korang tu? Orang Kalau tua orang tahu tu aku. tengok pun tak bagilah duk Mak aku tahu. Mak hantar sampai ke rumah. Ada mak aku rasa mak aku pernah datang sekali, tapi mana boleh masuk sampai ke dalam. Tak ya juga. Kereta tak boleh masuk. Sampai depan sikit, dia kena jalan sikit. Kena jalan kaki. Betul. Dia Kena tu lalu lepas rumah sikit. orang. Macam rumah hantu. Motor pun Lepas. motor lepas Motor lepas. Ramai juga yang parking kat belah depan tu. Boleh lepas. Aku Pasal motor ada banyak-banyak kan. Ada sekali satu masa tu dia motor banyak-banyak. di rumah dia Hmm. tinggi, kita kena naik tangga, adalah tak berzing. Aku dia teringat tak apa pasal bumbung depan tu jatuh. Bon langgar. Bon lah enggak? Bon langgar. Dia buat apa? Aku rasa memang bon langgar. Bon kan dia buas. Tak apa hambat dia kan, dia lari. So dia sudah langgar. Aku rasa bon. Tapi ingat bon lah, memang bon langgar. Langgar tiang pasal Tapi masa roboh. tu dah hujung-hujung. Kita dah hujung-hujung. Dah lepas SPM ke? Aku ingat rasa, lagi. Ataupun masa tu aku rasa lepas SPM kot. Ke sebelum SPM? Sebelum trial kot. Dan dalam trial macam tu lah. Ji, satu lagi cerita lah pasal Asahan Ji. Apa? Asahan. Cerita lah. Jauh kan Asahan? Tak ingat lah Asahan kat mana. Asahan ni yang Dia bawa. Melaka ke Johor? Asahan ni Melaka. Dalam Melaka lagi. Dia Gunung Ledang. Gunung Ledang ni. Dia Melaka Gunung Dedang lah. Gunung Ledang Medang ni kan di sepadan Sagil. Padang Sagil. Kalau belah Johor dia Sagil, Tangkak. Kalau belah sini masuk daripada belah Melaka, Asahan. Okay. So jadi Asahan ni dari satu tempat air terjun cantik. Tapi kena masuk dalam lah. Tu bukan kawasan-kawasan askar. Askar training lah. Tak perasan. Tapi aku pergi situ, Ayun lah bawa. Buat apa je kat sana? Buat apa? Mandi air terjun, bawa Maggi. Belum ramai-ramai. Main kad. Uno lah. Kita ada bukti lah dia orang main kad kat situ. Ada. Ada. Hantar. Kita Nanti. main kad. Masa tu kita ada, dia ada, aku ada 2 grup yang pergi ke kajian perkiasahan ni. Satu dengan kita punya ni, satu lagi dengan
kawan-kawan baba. Kawan-kawan berkepala lapan lah. Budak-budak kampung 8. Budak-budak kampung 8. Budak kampung 8. Budak bus stand? Budak bus stand tak ada. Dah kampung Boten. Budak baba budak bus stand jugalah kot. Yang biasa dapat bus stand abaan semua tu. Tu bukan. Itu dah Ayun. Tu dah Ayun. Ayun, bukan baba punya gang. Aku tak rasa ada seorang brother yang macam kau cakap Abang An ni kan. Boleh ke sebut? Ha? Boleh lah. Abang angkat Ayun lah. Oh ya ke? Tapi dengan Abang An ni aku jarang ke, aku tak pernah aku rasa dengan Abang An ni ke Asahan, tapi ke rumah dia dekat mana dekat Semabuk yang nak pergi jalan dalam tu. Duyung. Lama tak dengar semua. So jadi ada aku rasa 2-3 kali pergi camping dengan Abang An dekat, tapi kat Tanggap, dekat Sagil. Oh, maksudnya belah Gunung Lidang sana lah. Gunung Lidang sana. Aku ingat aku dah pergi 2 kali je kot. Banyak kali Mat. Banyak kali. Jauh sial. Kita Berapa jam dulu tu? 2 jam. 2 jam. Ya ke? Sejam lebih lah Pijan. 2 jam sejam lebih. Siapa kita selalu pergi sana? Ha? Ayun dah memang pergilah. Pergi sana. Ramai lah. Ya ke? Dulu Ramai. asal tak tahu sebab apa kita pergi mandi, boleh main kad, main kopek kan. Lebih kepada nak mandi-mandi Ada dah. isap ukur. Lepas tu rasanya kalau lepak situ pun kita ada pot dia yang macam kolam tu. Ya. Macam kolam boleh buat somersault daripada atas tu apa semua. Batu tu. Batu dekat kolam dia tu ada pokok tumbang. Boleh duduk-duduk kat atas kayu tu. Tu Asahan. Tu tempat Konok piknik sikit lah. kita. Cuma kalau time air besar kita tak pergi. Tak pergi. Ada Penting sekolah. penting sekolah lah. Penting sekolah. Tapi kita pergi tu bukan hari Minggu lah. Hari Minggu Kita takkan kalau pergi hari Sabtu takkan Ahad pergi ni. Sabtu Ahad. Minggu dah function lah. Mesti pergi sekolah. Hari sekolah. Mesti hari sekolah. Ramai. Itu yang tiba-tiba ramai je. Banyak Rasanya motor. Mat, kita kalau duduk kat depan tu sambil-sambil sebut je. Jom Asahan. Jadi Kan? Jadi Dah tak pergi sekolah. Lepas tu kau sekolah, nak plan jadi. kat jauh-jauh. Apa pun jadi kan. apa jadi? Tiba-tiba boleh ada kereta. Aku ni jadinya masa aku duduk sekolah, duduk dekat Bukit Baru, Bukit Piatu ni, transport punya tak ada lah kan. Ada satu masa tu aku dengan Syazwan ke dengan siapa ke, dia orang ni ada basikal rumah siapa entah kan. Jadi aku tak ada basikal. Aku pakai si Fari ni punya adik punya basikal kecil. Aku boleh kayuh sampai ke Kelebang. Ui, bodoh. Aku pergi sampai ke Kelebang. Jauh. Basikal kecil. Aku tak ingat. Bukan yang kecil. Bukan roda yang kecil macam tu. Ada basikal Biasa lah. Saiz budak 21. Ha? Saiz 20 lah orang panggil. Saiz 20. BMX Kecil. macam saiz BMX Macam tu lah. kecil lagi Pijan. Yang dia bukan basikal BMX, dia basikal yang mountain bike tapi kecil. Oh iyalah, ada lah basikal. Ada aku perasan ingat. Aku ingat basikal Fari. basikal kecil Aku tu. naik sampai ke Kelebang atas lagi. Kau pergi dengan siapa jalan naik basikal tu? Seorang-seorang? Masa tu rumah si Milah ni dia ada basikal. Budak ni ada 3-4 biji basikal. Ya. Ada basikal. Aku tak ada basikal, tak ada. Aku cakap naik basikal si adik si Fari tu. Macam anak buangan tu. Dia basikal dia pergi jauh. Ramai-ramai konvoi naik basikal. Tapi Kelebang happening. Itu jam. Kelebang juga aku rasa, aku tak tahu korang ada ke tak. Aku dengan Ayun aku rasa pernah lepak Pesta Kelebang. Pesta Kita orang tak Kelebang. pergi. Aku pergi. Tidur tepi pantai semua. Aku rasa Jibam ada lah. Ke Cik Mat? Kau ke Cik Tak Mat? ingat lah. Aku tak ingat lah. Sekolah Kelebang aku familiar lah tempat tu. Kelebang. Ada pesta Mat, pesta Kelebang dulu kan? Ada, aku ingat ada lah. Ada. Cuma tak pernah pergi, rasanya tak pernah pergi. Tu tak pajak lagi, tak pajak apa? Tak extend. tambak. Pajak bukan kemas. Tambak. Tak tambah lagi. Tak tambak lagi. Dulu tepi-tepi tu ada orang berniaga, lepas tu pasir, lepas tu ada laut. Terus laut. 2 jam dia dah Betul. tambak ke depan lagi. Time tu dekat sekolah kubur je, kau ingat tak je? Lepas balik sekolah. Rumah kubur. Balik. Balik. Lepas tu buat Kita apa? balik. Ramai-ramai jalan kaki. Panas je. Panas. Tak kira panas masa tu. Balik jalan kaki. Ambil makanan. Kita orang tempah makan. Rumah tu ambil tempah makan dekat mana. Cik mana. Tak, aku dah tak ingat. Tapi untuk berapa belas orang. 10 orang ke apa tak silap rumah kubur tu kan.
Tapi bila balik sekolah ni ada lebih dalam 20 orang lah. So, jadi Dah. kita punya makanan ni semua seluk kan. Jadi kadang-kadang dapat mati ikan. Kepala. Tapi biasanya asam pedas lah. Masak asam. Biasa tu lah lauk orang Melaka kan. Tapi rumah kubur tu ada dapur. Adalah sekali dua masak bodoh-bodoh. Nasi ke apa ke. Tak perasan Mat, masak. kita pun dulu masa duduk masakan pun menu dia boleh kata hari-hari juga asam pedas. Memang tak ikan, ayam, Telur. cakap Asam lah pedas, yang pedas lah. Melaka. Korang makan dekat rumah dapur rumah orang. Ni, Kau betul. makan proper. Dia orang ni semua yang duduk rumah milah ni semua ni memang duduk proper. Makan dekat dapur rumah ni. Kita ni ambil lauk, ambil periuk. Ambil periuk dengan ambil ni, periuk nasi. Ambil dengan apa periuk ni? lauk. Apa nama dia orang panggil? Siang. Siang. Bawa siang. Tipin. Nah, Bawa siang lah. bawa Siang. siang. Aku ingat Haji ni kalau kita pergi rumah kubur, dia je pakai tuala, buka baju. Yang lain semua sebenarnya dia ni belengging je kan. belengging dengan Ya. tuala. Pakai tuala je. Kot. Peter juga, engkau pun sama juga. Sebab jarang Yelah, pakai baju. rumah tak ada aircon. Rumah tak ada aircon. Panas. Panas. Zing. Zing atas kepala. Tak ya juga. Betul, atap zinc. Penuh. Depan tu. Kan. Balik pun macam bangla. Ramai. Makan. Kau balik gerak sekali ke atau tunggu-tunggu ataupun sampai dulu? Tak ada. Yang tak ada Ikut tunggu-tunggu mana Ikut mana yang ada lah. Mana yang tunggu ada. Nak singgah kedai banan kena tebu lah. Mana nak duduk jumpa awek lah. Mana ni semua kan. So, Oh, tak ya juga. Ada juga yang rajin-rajin singgah dulu jumpa makwa kan. Betul. Oi. Lepas tu je macam petang tu, apa kita buat dulu? Yelah, dah lepas makan, tengah hari tu katalah pukul 2. Tidur. Dah makan, semua tidur ke tak tidur saja. masa aku tak duduk rumah kubur dulu, petang kita ada satu masa tu, masa kegemilangan rumah boncet. Budak-budak ni banyak lembak rumah boncet. Kita Ada gambar, ada gambar. Ya. Ada gambar. kita main takraw. Semua belengging. Ada arwah sarjan. Sarjan macam mana boleh duduk keluar tu kita tak tahu. Takkan sarjan kena buang Ini asrama. Isar rukuk. Ya. Isar rukuk. Oh, tapi aku rasa kita dah terlepas yang ni lah. Sebab masa aku masuk tu macam mana tiba-tiba ramai budak keluar kan. Yang aku mula-mula masuk tu, yang tahu aku ada kawan selain daripada yang aku sebut tadi, Syazwan rumah ni, barulah Jibam keluar yang tahu. Kena buang. Jibam. Tak juga, aku ingat siapa? Aku ingat Jibam dia akan rajin keluar. Sebabnya dia berapa bulan je dia duduk dalam asrama tu. Kalau ada pun aku satu dorm dengan dia. Kalau ada pun tiba-tiba dia ada, lepas tu kan hilang. Besok pagi baru muncul balik. Ya. Ada yang memang rajin melepak kat rumah Milah. Ya. Sampai satu masa dia keluar terus. Tak silap aku lah. Tapi Ya, betul. lepas tu barulah ramai keluar. So jadi aku ni memang yang dah, kita orang dekat luar ni, kita memang tiba happening lah. Memang best. Semua keluar daripada asrama rasa meriah. Betul. Berkumpul ramai-ramai. Kumpul ramai. Tapi rasanya petang-petang sebelum kita main takraw kat luar, ada juga kita main kat dalam sekolah. Petang kan boleh masuk. Ada main sekolah. Ada. Petang kan boleh masuk. Petang ada boleh main masuk. bola. Main Demang bola. patah kaki. Main bola lah dengan aku. Main rugby ke main bola? Main bola. Kaki. Tak main rugby. Masa tu main bola. Dia sliding kan. Hujan bola hujan. Hujan. Patah kaki. Demang Aku main bawa bola, dia. Demang patah. Demang dia duduk rumah masakan Tak. Tepi masakan. Betul. Demang duduk. Rumah Demang Mazin. yang duduk tepi masakan. Tepi tingkap ada tingkap nak pergi rumah sewa aku lah. Ya, betul. Demang duduk situ. Demang patah kaki, bawa dia pergi Bukit Baru. Tapi kita punya jalan kaki tu, kalau turun ke bawah, dia punya ni dia rumah Milah. Kalau naik ke atas sampai ke Bukit Baru. Sebab pasar malam kita mesti pergi jalan kaki. Betul. Longguk-longguk ramai-ramai. Jalan dalam tepi Depan rumah Ayu. nak Sempang masuk rumah rumah Ayun tu ada satu kedai Cina kedai Cina lama, kita lalu dalam tu Kedai papan. Siantan. Betul. Dia papan. Dia naik atas taman tu, lepas tu baru jumpa flat. Ya. Betul. Yang tu sekolah nak tanya je. Macam mana kau boleh geng budak-budak bus stand ni semua budak-budak kampung ni? Budak kampung mana? Budak-budak bus stand lah.
Dah bus stand aku tak berkawan Tak dengan. budak lagi. Kan time tu Ayun lah budak bus Ah, stand. budak Kan bus kau stand biasa aku- lepak sana. Yelah. Lepak dengan budak-budak skinhead ni semua. Macam mana? Haji yang belum start ni kan? Lepak barber. Barber lah. Sebab Barber barber. 8 lah. Barber aku tak tahu. Tapi budak skinhead ni dulu, tapi aku rasa Melaka ni antara yang terawal jugalah benda-benda yang underground ni kan. Dia lepas JB tu KL. Skinhead kalau ikutkan kalau kita tengok sekarang yang dia orang punya podcast ni cerita pada tahun 96, 97, 98. Aku rasa 96 tu scene tu dah ada dekat Melaka sebab kita bercampur dengan orang tu tau. Betul. Aman, Uli, Syed, Bomber. Betul. So jadi jamming dengan dia orang. Jamming dengan dia orang. Tapi KL rasa aku kalau kau tengok baru ni dia orang tahun 93 92 dia orang dah ada dah. Dah ada cuma belum propose. Yelah. Tak silap aku 86, 87 dah. Tapi kita dengar lah dulu. Tupang lah. Tupang lah. Tak lah aku tengok yang apa yang podcast baru tu je ACAB apa? ACAB ni. Aku dengar dia cakap 86, 87 dia orang Tu dah si main. Tupang lah. Scene skinhead betul-betul. Skinhead ada Mak cakap 92. 60 lebih. 64 macam tu. Okey kita cepat lah. Kita Cepat kalau kau Awal lagi selisih, kau Awal selisih 2 Awal lagi. tahun, kau selisih 2 tahun tu sebab kalau balik-balik kalau aman kan, cerita balik-balik dia turun KL dia jumpa Megat lah apa benda. Dia turun kalau dia punya wahyu dia pada kita orang. Betul. Lepas tu yang daripada JB, budak-budak JB Raya turun juga Wahyu daripada Zam. Zam pendek ada seorang Zam. Zam Ada tu aku dah tak Zam tu aku tak Zam perasan. kecil Tapi tu yang je. tahu pendek tu memang aman. Sekarang ni Bukan aman. pakai spek, handsome. Zam tu bukan Tak bukan perasan. Zam Melaka lah. Zam ada seorang lagi Zam. Ya. Smart dia budak tu orang kecil-kecil. Kalau dia turun Tapi Melaka smart, dia dengan girlfriend dia je. Tapi smart lah. Smart. Kau Haji yang panggil budak-budak teknik ni join benda ni. Kau dengan barber lah. Tak juga. Macam mana Kita kau lepak sekali. Lepak Kau macam mana sekali. boleh skinhead? Tapi dia Lepak orang sekali lah. tapi dia orang datang dress up? Macam mana kau boleh start dress up? Mula melepak sekali Mat. Lepak sekali lepak kat bus stand. Ya. Kita gaji lepak bus stand. dia orang pun rajin. Dia orang Lepas tu dia orang pun gaji turun sini. dia orang rajin mula-mula dia orang rajin datang rumah aku. Rumah sewa aku. Betul. Betul sebab barber lah. Rumah sewa aku. Baba datang. Lepas tu baba selalu tunggu. Kalau tak tunggu bapak dia ambil. Kalau balik naik bas tunggu bapak dia ambil. Dia akan lepak rumah aku. Lepak rumah aku. Kadang-kadang member dia ambil. Dia kata ni member aku Pak Ji. Syaril. Biasa yang gaji datang ambil bomba tak? Sini yang aku baik adalah Syaril. Ada seorang. Kita punya drama. Dia pandai main drum. Di sini lah? Dia senior. Baru aku teringat. Aku teringat Syaril tu. Ya. Syaril dia ada sideburn macam Luke Kapak Perry, sikit, Beverly Hills 90210. Kapak sikit. Dia kapak Dia sikit. memang baik drama. So jadi Baba lah yang aku dah ingat dah dia punya jalan cerita je. Pot dia adalah kalau lepas sekolah tak ada apa, memang ke bangunan Haji Said ada satu studio. Jalan kaki daripada bus stand. Betul. Ke studio bangunan Haji Said tu. Masih ada lagi. Itu je lah kot tempat jamming. Studio. Ya. Rasanya situ je lah. Itu je lah kan. Itu je lah. Aku bawa start masa tu Syazwan dah main ini gitar. dan Cobain semua dah belajar sikit-sikit kan. Dah boleh lah lagu Main metal-metal, Metallica record semua. punya lagu, boleh main Green Day punya lagu. Metallica ke. Tapi paling senang dulu Green Day lah. terlanjur kita jumpa bercampur dengan budak-budak punk Oi ni kan. Dia punya lagu kan Chord, simple. ya, betul, lagu betul. simple. Simple chord. Chord rock. Tapi ya aku belasah je. Tapi kalau dengan yang Syaril ni semua ni, dia orang main, dia ada satu band lain. Syaril ni geng-geng baba daripada budak kampung 8 ni. Dia steady, dia 3 piece dia main. Tu macam-macam, main Scorpion, main Promok, main apa semua. Aku ada tengok Mat. Memang solid. Main juga. Kau main gitar? Kau main set? Kau dah main instrumen lah? Ada. Apa? Kita ada Seruling? main lah. Tak kau. Masa tu ada main gitar. Kau main gitar? Rasanya ramai juga boleh main gitar. Aku main recorder rasa je. boleh main. Backup. Dengan yang apa dia clarinet. Clarinet apa? Apa benda tak tahu. Tak ada lah. Benda tu. Ramai juga yang boleh main gitar. Sebab time tu ni Kita- lah dia kita kepala tengok. dia. Tangan kiri boleh, kanan boleh. Tapi aku bukan terror sangat Mat main. Kau terror. Tak tahu kau rasa Kau punya gitar klasik. Ya. Kan? Tak yang mahal. Kapuk. Tak tahu Tak, bukan kapuk. gitar Kau roh punya- bapak aku. Kau kan tak kapuk yang mahalnya.
Baik sikit Baik gitar tu gitar arwah bapak aku. Lepas tu ada besar, satu Ayun ada satu gitar. Lepas tu Syazwan, aku ingat Syazwan dia sanggup kerja dengan Jibam dekat McDonald kumpul duit. Beli gitar. Pagi aku dah cukup duit. Aku bawa dia pergi Jalan Silang, pergi KL. turun KL, pergi Jalan Silang, pergi kedai tu memang kedai popular depan. Dan Silang dengan apa ni semua dulu, selepas tu dia pegang Sinar Kota. Lama no tu. Lama lah dulu memang Sinar Kota. Sinar Kota. Belakang Kota Raya tu. Belakang Jalan Silang Sinar Kota. Dia sekarang dah jadi apa benda tu depan Maybank punya Menara Maybank. Kedai tu kat situ. Kat Pudu lah kiranya. Jalan kikik kat Pudu dulu tapi situ Pudu tu wilayah apa semua tu depan-depan tu lah. komplek wilayah pula. Korek jauh sangat. CM sampai ke CM tu jalan Bangkok Bank. Jalan tu, kawasan tu. Dengan ilmu yang kau ada Komplek ni, Kota Raya, Kota Raya. ilmu yang kau ada ni, aku ingat kau jadi komposer dengan budak-budak ni. Komposer apa? Tu budak-budak ni. Kau komposer kan? Kau buat lagu, buat lagu pakai kaset. Dia buat lagu tapi macam-macam juga. Lagi satu aku rasa, aku ingat balik lah, aku banyak aku rasa belajar tu memang tak ada adalah spend time untuk aku cari lagu. Dulu cari lagu ni kita kena, semua aku kena dengar. Dia orang nak cari lagu aku carikan. Betul. Hantar kat Haji kan. Hantar dengar. Haji dengan Haji. Lepas tu dia orang dah masih pandai dah. Syazwan dah dengan Daini semua dah pandai dah cari lagu sendiri. Tapi mana yang dulu kita kena carilah. Ya aku cakap kau jadi producer ni untuk budak-budak bercinta ni. Producer. Producer lah. Kau kan Nasir dulu kita lebih kurang. Memang buat lagu je lah. Bukan buat kita lagu main pelik, lagu Mat. je. Kita main lagu orang je, Mat. Main lagu orang Tak, je. pasal yang benda tu ni bercinta ni. Ini yang bercinta dia tukang cakap ni lah yang sibuk tukang bercinta. cakap. Aku mana sempat bercinta. Yang bercakap, yang bercinta lah yang bercakap. Aku ingat tak ada dalam 4-5 keping juga kan. Kita balik geli. Tapi masa tu aku kagum juga dengan Cik Mat lah. Cik Mat ni hebat ni. Apa Iyalah, kau gempak Mat dulu. So masa tu main zaman sembilu kan. Tiba Cik Mat dengan rambut dia macam tu. Dia je ada motor kan. Betul. Dengan dia punya jaket dia tu. Dia ada jaket. Kita dah tahu Cik Mat dia simpan lagi dia punya jaket tu kan. Betul. Luar tu dia ada masa dulu lah Mat kan. Kau pun dah kahwin ni semua cerita masing-masing. Tiba-tiba kau pula ada awet. Gempak Cik Mat ni. Sekali dia datang. Benar, ada sekali tu dia datang bawa motor RS-V4 dulu. V4, RS-V4 Yamaha RVS4 RS-V4. Ya. Orang panggil V4 lah, V4. Dia zaman-zaman RD punya motor lah. Ya. Zaman tu. So, jadi bawa pergi sekolah tu. Aku tak perasan. Ada RD500 bapak. Gila. Ya. Bapak pergi dengan Sultan Brunei kot punya tu. Ya. Tak apalah. So jadi aku banyak spend masa tu lah. Main gitar je, pikul gitar ke sana kemari, pergi situ. No, betul. Dulu kan kalau kita tengok di lelang tu kadang dia pikul gitar. Kan? Di lelang pikul gitar. Aku main bawa gitar. Seniman lah kan. Dari sebuah kota berfikir gitar itu tapi aku gitar tu patah dekat Pulau Besar. Di tangga tu. Gitar arwah bapak aku tu. Siapa buat? Masa tu aku dah habis sekolah dah. Dah sedap tu. Masa tu boleh terjatuh kat JT tu, patah. Tak boleh nak betul lah. Sedih aku. Time tu selain daripada dengan Ayun, Jin kau baik dengan siapa Aku rasa kau dengan Daisha semua ni lah kot. dengan geng-geng budak artis Rumah lah konon. Rumah Mila dengan Diorang Syazwan ni budak muzik sampai lah, budak kan muzik. kita ada satu band, kita namakan kita punya band tu. Aku, Daini, Syazwan. Drama ni konon-konon Jibam lah kadang-kadang kan. Jibam kan belasah je. Nama tu The Myths. The Myths. MYTH. MYTH. Dahsyat. Siapa vokal time tu je? Siapa vokal time tu? Vokal semua orang boleh jadi vokal. Jerit je kan? Jerit je. Tapi Syazwan steady lah. Betul. Syazwan ni sampai sekarang dia memang dahsyat. Dia main, dia masih main lagi muzik, minat lah. Masih minat kat muzik ni. Tapi sekarang dia ada Play metal lagi? dia punya playing dia dahsyat lah. Ya. Gitar mahal. Dia sempat berjiran dengan aku dulu. Lepas sekolah? Dah ni lah
5-6 aku tahu, aku rasa dalam 5 tahun lepasnya. Oh, baru lagi itu lepas. Lama dia kat situ. Ji, cerita Ji budak-budak kubur punya terjal. Budak-budak kubur ni tergejal. Bukan budak-budak kubur je, semua rumah. Dia tak boleh kata budak kubur, semua rumah dia tergejal. Tapi kebetulan dia happening sikit lah, budak kubur tu ramai kan. Tu jadi rumah kubur tu cerita sikit dia punya layout dia kan. Yang aku ingat dia punya ujung tepi sekali rumah atas tu adalah Peter punya pot tepi tingkap. Peter ni orang Malaysia ke? Peter ni tak ingat nama dia siapa. Orang Malaysia? Nama betul orang Khairi. Malaysia. Khairi Muhammad Khairi. Peter ni punya smart dia kan, Peter kan. Dia seorang je masa tu ada misai dengan bulu dada. Oh betul. Ada jambang, ada janggut. Sampai satu pernah dia kena cukur dengan Cikgu Karim misai dia, tak tahu aku. Betul tak? Sebelah ke apa? Ya. Jadi lah. Dulu tak boleh misai? Mana boleh ada misai? Mana boleh. Mana ada misai? Nampak luas je kan. Biasa kita tengok dia bermisai kan. Lepas tu tiba-tiba Sisial tu dengan grup-grup korang ni. Belakang tu kan dengan Sibon sekali. Siapa lagi barai belakang tu lagi terror lah. Dekat serit-serit, dekat koyak belakang tu kan. Sikit. Ya kan. Kalau Peter punya, kalau aku ingat di bawah ni dah hancur babe. Peter tak tahu bagang apa yang dia punya. Rasa seluar tu lain semua dia sauk je, baju seluar kan, kasut. shout out to Peter. Shout out to Peter. Peter pun lama tak jumpa. Aku memang tak jumpa langsung Peter habis. Nanti aku ajak sekali nanti. Boleh. Kalau tak datang studio, kita mungkin boleh lepak kat luar ke, betul. Betul. Dingin juga. Rumah kubur apa lagi je? Rumah kubur, Peter ni, rumah kubur ni dia datang, kita sewa. Dia datang dengan sebiji TV 12 inci. TV kecil. Panjang. Body panjang macam ni. TV 12 inci. Dia punya ni macam ni, body panjang macam tu, warna merah. Aku ingat lagi. Warna merah. Warna Peter merah. rajin tengok berita. Cerdik Peter ni. Itu je channel yang ada. Depan aku tak tahu siapa Senang lagi. cari. Rasanya Ikrami duduk dengan Peter depan situ. Ikrami. Bukan ada dua ke? Satu warna merah, satu lagi yang colour body hitam. Ada dua. Satu lagi tu tak berapa cantik lah. Tapi yang merah tu lagi elok. Aku tak perasan. Peti ais Satu ada lagi lah. Peti ais tak ada. Air dalam tempayan ni, Mat. Oh tu Minum belakang air tempayan. rasanya belo kot, duduk depan ni ada Sahar, tak salah aku. Dalam bilik ada Napi, kadang-kadang aku duduk tidur dengan Napi juga. Belok dengan Sahar bukan rumah lain ke? Dia tak apalah macam ni. Sahar duduk rumah kubur. Macam ni lah, Mat. Aku rasa episod ni macam panjang lagi ni kan. Lepas tu kita Dah time ke? Kita dah dekat dah ni. Dah dekat dah? Dekat dah. Kita kena panggil seorang lagi untuk mengesahkan lah. Mengesahkan. Bukti lah. Mengesahan dia. Pasal cerita ni kadang-kadang ada berdouble-double ni. Betul. Aku rasa episod satu lagi Itu nanti lah. kita kena kalau ada lah. kita kena buat jugalah. Episod satu lagi ni. Aku nak tanya Haji kat satu benda Haji. Ya. Yang ni general knowledge. General knowledge. Budak-budak zaman kau nak cerita pasal sekolah lagi ke? Nanti aku potong je lah sekejap. Potong je. Ji, aku dah tak ada rambut lah. Kau dah ada rambut. Cantik lagi rambut kau. Apa pandangan kau rambut budak sekarang ni, rambut sarang burung? Rambut sarang burung ni memang gempak pada aku. Gempak. Sebab dia orang boleh confident menggayakan rambut macam tu pergi jalan-jalan. Gempak. Dia betul aja aku nak mengesahkan benda ni sebab dulu waktu kita lepak dulu dia cakap lain. Dia kata nak gembat orang sana sebab rambut. Gempak dia tu kau kena tengok dia ada between the lines tu. Dia ada between the lines dia memang gempak, dia boleh menggaya. Anak aku macam tu. Anak kawan-kawan kita aku rasa memang siapa anak jantan Musim. yang sekarang memang semua memang rambut macam Geli Haji. dia orang rasa confident. Yalah, dulu kau pun Mat, Macam kau suka tengok aku Menyapa juga. rambut kau sikap belah Tapi rambut Cik Mat lawa. GQ. Dulu payah. Mak GQ lah, Mak GQ kan. Tak ada rambut dah. GQ. Tapi macam kena hantar salon ke buat rambut macam tu? Tak ada Cik Mat. Lepas tu? Tak ada. Original. Macam mana boleh kau tinggalkan depan tu? Tak lama-lama? ada. Lepas mandi dia tarik ke belakang je.
Aku rasa tengok macam tu je. Anak aku. Gitu. Dia bukan anak aku je. Aku rasa semua kawan-kawan Yelah pun trend macam sekarang tu. kan. Semua macam dia. Pesen. Aku tak nampak cantik lagi benda tu. Dia kalau lama dah trend nampak cantik. Ya. Tapi sampai hari ni aku tak nampak lagi cantik sangat burung tu. Aku rasa kan dia orang ni semua kawan-kawan dia ataupun mana yang ada girlfriend ni kan. Aku rasa girlfriend dia pun suka jenis budak-budak perempuan ni suka kot. Ya. Kalau dia orang tak suka memang dia orang dah kecam dah terus. Dia kata apa hal rambut kau macam ni. Betul, ramai je mak So, jadi memang sekarang ni memang tengah in benda tengah tu. in. Bukan zaman kita Mat. Kan. Zaman Betul. kita lah biarlah zaman diorang kan. Okay Mat, macam mana Mat? Aku Good lah. rasa kita kena sedap sembang Haji ni. Rasanya tak habis. Dia Baru don't je. stop. Kita setting dia. lagi sekali ni minggu depan. Episod satu lagi lah. Episod satu lagi kita panggil seorang lagi. Tengoklah kita panggil siapa. Ikut kalau ada yang sudi kan. Boleh panggil lagi Mat Boleh je. Okey je. Haji tak buka banyak sangat ni. Sial dia kau kata kau tutup rapat kau punya cerita. Nak Betul dapat. Tak mana ada. tak ada petik-petik nama lah. Tak ada Ni boleh kecil. nak cerita tapi okey je. Tak ada apa yang aku nak buka pun nak buka apa semua kita cerita. Tak sebab aku tak tanya tau. Kita bukannya teruk sangat kan. Ada kita tak ada. Okey nakal biasa je. Sebab aku tak tanya detail. Kalau aku tanya Aku tak jawab. Habis berdegai. Degai-degai. Sejuk kawan tu. menangis mak-mak semua tengok. Ya. Betul. Anak-anak pun boleh tengok kat ni. Anak janganlah. Tengok kat ni. Itulah dia. Ni semua orang lalu. Betul. Pengajaran lah, pengajaran. Ya. Pengajaran dan pengetahuan. Ya. Bukanlah pengajaran pun, bukannya ada apa sangat pun. Ada. Tak apa sebelum aku tutup Jan. Haji last Haji. Ya. Kau dah selalu tak jumpa budak-budak ni? Aku rasa jarang. Sekarang ni pun aku nak keluar pun jarang. Kalau dah malam tu memang jarang lah keluar. Aku tak ada. Tapi ada lah rasa macam teringin nak sekali-sekala tu Nak kumpul aku ramai-ramai nak kan. dia jumpa. Sebenarnya dulu-dulu aku ada jumpa Stelon, aku jumpa Awang, tu semua budak KL area situ. Aku ada jumpa siapa Belo pun sebenarnya dekat dengan rumah aku. Belo dekat ni je. Danau Kota rasanya kan. Dengan Belo boleh juga ni, dengan Belo kan. Okay je nak Awang ke. Awang. Awang, Stelon, Stallone pun okey juga. J. Bon. Aku ada jumpa Amru. Bon ada jumpa Bon. Kau memang Bon aku tak jumpa. Nantilah kita setting. Bon ni kan. Tu hari episod 1 Bon. Lepas aku tengok episod 1 tu, boleh cakap ke? Boleh. Lepas aku tengok episod 1, aku tengoklah scroll aku punya ni. Apa ni aku punya WhatsApp, aku rasa aku pernah WhatsApp dia. Dia tak reply Pijan. Mengajar Bon. Sidai. Sedang kau kan. Dia Bau-bau. bau-bau lah mak dia lah. Bau-bau lah. Mak aku kenal sangat dengan atuk dia semua, dengan mak dia. Okay. Korang pun satu muar Dia aku kawan daripada dia masa aku dekat ni lagi. high school. High school. Rapat lah. Bon ni family dia establish lah. Dia bapak dia pun dulu bekas pengetua MCKK, abang dia semua MCKK. Rumah dia pun betul-betul tepi sekolah. High school dulu tepi sekolah betul. Ya. Ada lagi satu yang mungkin kita boleh tengok budak KL kan. Satu adalah ni Datuk. Dia seorang je kawan kita masa kat sekolah dulu, anak Datuk. Sebab tu kita panggil dia Datuk. Oh, tak ya juga Datuk. Bon belum lagi tentu. Ya? Bon belum lagi. Belum lagi. Sebab aku pergi ikut Datuk ni, aku balik ke rumah dia ke Taman Tun. Aku dah bercampur dengan budak Taman Tun punya Datuk punya member main ni juga main studio gitar dekat Uptown. Itu steady. Itu memang aku cakap lagi dahsyat. Apa nama ni? Redo. Redo. Syahizam nama dia. Kan kita panggil nama dia Redo. Syahizam. Lagi Redo. Datuk. Nanti Haji Hijaz kan lepak-lepak kan. Boleh. Boleh tu. Okay guys, aku rasa episod ni habis kat sini je kot. Pasal boleh lah nanti kita sambung lagi sekali. Kamera kau tak ada charger, tak charge. Tak apa. Kau Boleh ni- je lah. Okay. Bateri lah tu. tinggal balance lah tu. Nyala Tinggal balance. Kita jumpa episod akan datang lah.
Terima kasih Haji. Terima kasih Haji. Sama. Terima kasih Haji. Terima kasih Mat. Okey, terima kasih Jan. Payment Okey. dah dapat. Tapi kita kena mention terlanjur kan, nanti kita mention kawan-kawan kita yang lain lah. Mana yang mungkin, tapi Sudi kan? more tu mana yang kita duduk rumah sewa luar tu kan. Betul. Budak asrama kita ada juga yang budak asrama yang singgah, kadang-kadang dia nak balik campur juga, best. Betul. Boleh? Nanti kita panggil lah. Okay. Okay, good session. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.